Canggih lah, pandai pakai. Sumpah gila, sesuai dia suara kau macam tu. Abang. Ya. Abang dekat Sabah tu seronok ke bang? Tak ada ni seronok. Kita kerja dekat sini nak nampak cucu-cucu tu semua. Abang. Abang ni dalam telefon pun kacak le bang. Screenshot jap. Screenshot lah bagi dengan cucu. Nak tekan mana bang? Apa? Abang tekan. Allah yang satu. Ada orang kata dah tua, dia orang tunggu permanent. Sampai ketua menunggu. Abang. Ya. Ingat tak dulu masa kita masuk tim tu? Apa AI? Ya, AI. Rindulah bang. Ya, apa jadilah dengan Melo sekarang tu Belum dah kahwin. 2 kali. Oh, Melo belum underground lagi. Hidup lah dia tu cucuk. Ada memakannya tu. Ni Mal tu betul ke dia yang jadi ni ketua polis? Ya tapi dia tu ada kencing manis. Wah, ya ke, kesian Mal. Kalau ingat-ingatlah dulu ya. Ya bang. Dia yang paling ni dekat AI dulu tu. Itu berapa? 1 juta mengikutnya tu. Abang makan chewing gum kan sayang dapat senjangan bang. Give it Laina. Apa ni telefon ni terang sangat le. Cahayanya macam mana nak kurang ni? Sama. Sumpah sama. Bang. Ya. Kita sampai dah nak masuk kubur beresa tak cabut lagi bang. Itu nak betulkan gigi ke? Nak ratakan gusi? Kita kan suka ikut trend bang. Aduh, sampai ketua awak ni pakai shawl. Patutnya umur gini dah pakai serkup aja. Aduh, atok blonde ni. Rambut atok macam ni. Blonde. Abang. Ya. Saya masih cantik macam dulu tak bang? Masih cantik, awak tak pernah bilang kecantikan awak tu. Abang manilah mulutnya bang. Iyalah, kita dah tua macam ni. Kita tak boleh nak buat apa-apa dah umur macam ni. Awak jangan lawan sangat nak pergi underground tu. Biarlah saya dulu. Oh, bukan alang-alang. Ingat kencing manis awak. Ingat, awak tu ada kencing manis. Darah tinggi. Hati saya bukan macam si Mal tu kencing manis tu pandai nak jaga. Itulah dah kata dengan Mal dulu. Apa bang? Sampai ketua main motor. Wah, biar betul bang. Masa main motor dekat tu KL. Dah tua-tua sebenarnya berzikir, dekatkan diri dengan Allah. Tapi dia masih main motor dekat KL tu. Allahu Akbar. Tapi dengar-dengar Mal tu kahwin dengan siapa AI masa kita tu yang sama-sama. Siti. Bukan Siti ni, Aisu. Bukan Aisu, Aisyah.
Siti nama dia sekarang orang panggil dia Siti. Oh, nama dia Siti. Oh. Dia kahwin dengan Nur lah. No, panjang jodoh dia orangnya bang. Alhamdulillah panjang. Dia dengar anak diorang pun ramai kala kucing. Dia katanya anak dia yang seorang tu jadi pensyarah. Oh, iya ke? Tapi semalam lalu video-video ni orang